Ibu bapa yang tengah rancang untuk sediakan dana pendidikan anak-anak, saya nak share tips dengan menggunakan emas. Tak perlu berhutang, hanya dengan simpanan emas, anak-anak boleh belajar dengan tenang. Ibu bapa boleh letakkan satu target mudah, simpan 5 dinar sebanyak 10 keping. Kenapa 10 keping? Dengan satu keping 5 dinar, ibu bapa boleh gunakan sebagai dana untuk satu semester pengajian. Bermakna 10 keping sudah cukup untuk tampung 5 tahun pengajian anak-anak tuan-puan di universiti nanti. 5 dinar bersamaan dengan 21.25 gram emas berketulinan 999. Harganya hari ini sekitar RM12,750 sekeping. Macam mana caranya? Ibu bapa boleh daftarkan akaun anak-anak bersama Public Gold tanpa sebarang cas. Kemudian, tuan-puan boleh terus menabung melalui akaun emas Giat Public Gold dengan bajet serendah RM100. Setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Apabila sudah cukup 21.25 gram, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar ni untuk disimpan sendiri. Dan apabila tiba masa anak-anak masuk universiti, tuan-puan boleh jual 5 dinar ni di mana-mana cawangan Public Gold pada harga yang terbaik. Dengan cara ni, masa depan anak-anak tuan-puan lebih terjamin kerana mereka tak perlu lagi untuk tanggung beban hutang PTPTN sebaik saja tamat belajar. Bagi ibu bapa yang berminat untuk mulakan simpanan pendidikan anak-anak dengan simpanan emas Public Gold, tuan-puan boleh hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.